Woi, IPD Kulim, apa saya? Surah marah ke? Surah bengang ke ini hari punya keputusan Mahkamah kat Kulim? Hari ini saya turun kat Mahkamah Kulim pasal yang sebutan muka kartun ini, gangster dan pencetus. Kononnya pencetus, hari itu punya insiden 2022 dalam Pondok Pakatan Harapan yang saya didakwa, saya diikat jamin dengan 3,000. Hari ini, Magistrate dah beritahu DNAA. Maksudnya dakwaan kononnya muka ni gangster tu digugurkan. So tu saya cakap IPD Kulim ni tengah panas. Kalau korang 3-4 tahun kau dah buat kerja, termasuk ni Ayo Syafiq ni, tak adalah kau pun ditukarkan ke IPD satu lagi. Saya tak silap saya Bandar Baru. Tahniahlah Syafiq. Orang suruh buat kerja, kau tak nak buat kerja. Lepas tu orang yang mengadu, orang yang bersuara, kau pergi dakwa. Apa cerita dia? Pasal inilah, setitik inilah rosak susu sebelang. Pasal lu orang buat-buat macam ni punya taik. Satu PDRM, satu Malaysia PDRM pun, rakyat pun dah tak percaya dah. Pasal you orang punya hal lah. Dan saya mau tanya ini Ketua Polis Kedah, dan termasuk IPD Kulim yang banyak sangat kes salah laku tu, dah ada pelaku kan? Yang kianat hari tu, tempoh hari tu, 2022 tu, pergi cas. Kalau engkau tak cas, saya akan cas dengan satu lagi video. Nah, jangan korang koyak. Alright. So, next month, satu lagi yang interesting punya, yang menarik lagi. Kes Badut. Masih ingat lagi? Bulan depan kita akan tahu penentuan. Kes Badut ni akan dibicarakan atau di sebaliknya. Okey, terbaik rakyat Malaysia yang always sokong cikgu dari segi bantuan kewangan ke, moral ke, apa-apa pun. Cakap saja on. Macam kita dah adik-beradik lah. Terbaik rakyat Malaysia. Berani kerana benar. IPD Kulim, saya dah bagi satu lagi amaran. Tolong cas hadapkan mereka yang pelaku-pelaku tu muka pengadilan. Kau jangan buat diam. Lepas tu saya akan buat satu lagi video. Nanti kau panas pula. Okey? Terbaik rakyat Malaysia. Thank you.